Ini adalah contoh akaun bank anda kena freeze sebabkan oleh P2P dekat dalam Messenger. So right now dekat sini you guys tengok kita ada Ali dan juga Ahok. Let's say Ali dia dah profit daripada kripto sebanyak $2,000 and dia nak withdraw duit dia melalui P2P. Jadi apa yang dia buat ialah dia akan pergi ke P2P apa-apa Messenger, then dia akan tengok rate, and kebetulan pada waktu tu Ahok listing kan dekat dalam Messenger dengan rate yang tinggi gila. Contoh right now kita punya rate ialah $4.5 and Ahok listing dia nak beli USDT dengan $4.5 juga, which is tak ada fee langsung. So that transaction dah hook Ali untuk deal dengan P2P merchant tu. Jadi dekat dalam Messenger Ali pun request order daripada Ahok. Tapi dalam kes ni Ahok ni adalah scammer. Jadi apa yang Ahok buat ialah untuk nak scam Ali $2,000 ni, which is kalau let's say rate dia 4.5 akan dapat sekitar RM9,000. Jadi apa yang Ahok buat ialah Ahok akan pergi cari buyer ataupun orang lain as a mangsa untuk transfer kepada Ali. Dengan cara macam-macam method cara. Dia boleh post dekat dalam grup Facebook, grup Telegram yang memang ada ramai gila player aktif cryptocurrency. Cakap je Ahok nak jual $2,500 tapi Ahok nak RM9,000 je. Sebab urgent nak pakai duit lah, apalah, tak kisah apa reason pun. Jadi iklan ini dah tarik ramai orang because of there is a very good deal. $2,500. Let's say kalau you daratkan dengan 4.5, you guys akan dapat sekitar RM11.25k macam tu. Maksudnya apa? Let's say kalau you guys ambil deal ni saja, automatic that you guys dah untung dah. Let's say kalau you guys jual dekat tempat lain. Let's say lah kita ada seorang lagi satu watak, nama dia ialah Mutu. Mutu nampak iklan ni, Mutu tertarik. Jadi Mutu ni pun deal direct dengan Ahok. Ahok cakap okey, semua beres, then sila transfer kepada akaun Ali. Sebab apa? Sebab dekat Ali ke Ahok tadi should be dia dah pun ada akaun detail untuk Ali. Then apa yang buat ialah Mutu pun transfer duit RM9,000 kepada Ali. Then bagi receipt tu kepada Ahok, Ahok pula bagi receipt balik kepada Ali. Ali tengok okey, transaction dah buat. Jadi Ali pun releasekanlah duit ni kepada Ahok. Jadi dalam kes ni Ali punya transaction dengan Ahok sepatutnya dah selesai and Ali pun happy. Dia dapat RM9,000 dia, which is dia dah jual $2,000 dia. And Ahok pun dah dapat $2,000. Jadi apa yang Ahok buat ialah sebagai scammer, Ahok akan block dua-dua orang. Dia akan block Ali dan juga dia akan block Mutu. Ali ataupun anda happy, enjoy duit tu semua macam mana. Tiba-tiba anda perasan yang akaun bank anda kena block. Disebabkan apa? Disebabkan oleh Mutu sekarang ni dia teraniaya. Selepas dia transfer RM9,000 ni, dia tak dapat pun $2,500 daripada Ahok ni. Sebab Ahok dah block dia semua. Jadi dalam kes ni Mutu cuma ada detail Ali sahaja. Jadi Mutu tak puas hati. Mutu rasa dia kena scam. Mutu pergi ke bank, bagi tahu that nombor akaun ini adalah scammer. Dia buat report polis. Then bank pun block Ali atas tujuan untuk nak siasat. Dan untuk nak settlekan kes yang macam ini, selalunya proses dia akan ambil panjang gila. Akan ambil 6 bulan ke 1 tahun, which is kena direct contact dengan polis. Polis kena approve transaction. Ali kena kemukakan detail. Mutu pun kena kemukakan detail. And part inilah yang memeningkan kepala. Jadi inilah risiko dia. Let's say kalau you guys buat P2P dekat Messenger, tapi let's say kalau you guys nak buat juga still boleh. Tapi nasihat saya adalah you guys hanya deal dengan verified merchant daripada Messenger sahaja, and janganlah ambil deal yang too good to be true. Sebab at the end of the day dalam apa-apa bidang pun memang akan ada scammer dia, and memang akan ada real business, which is orang yang memang real buat that things. You guys yang pernah lalui akaun bank anda kena freeze sebabkan oleh P2P, cuba komen dekat bawah, ceritakan apa cerita anda.